Bagi dia pecah, bagi dia pecah. Padulah pula. Padulah pula. Mak ai. Oh. Masa tengah naik dia ambil. Oh. Wow, kuat je. Kuat je goyang dia. Hei, sandar Tiba-tiba datang padu pula. Keluar padu pula. Lepas kot. Tapi ya, basah lah. Lepas tepi basah. Kena timing sikit lah kot. Seram kat ni. Ni masa ni lenang. Ni macam ni. Macam ni lepas lah. Bila kita dah tarik, lepas tu padu je. Aduh. Okay geng, Assalamualaikum. Selamat pagi. Berjumpa lagi kita hari ni. So hari ni kita orang dah tahu tadi 6.30 dah siap-siap set up. So sekarang pukul 7 7. So hari ni agak ombak ada lah. Agak padu juga ombak tepi. Tu datang 3 beradik kat belakang. Alamak di tu. Lah. Nah. Itulah. Jadi semoga selamat, lancar. Lama tak main ombak ni kan. Seram juga. And plus bila aku ada bateri ni kan, dia kayak aku jadi berat. Dia berat belakang. Jadi kayak aku mendap sikit. Jadi bila kena ombak tu, air bertakung, dia campur berat lagi. Dia tak sempat keluar air. Jadi itulah, kurang stabil lah bila air banyak. So pastikan semua dah lock. So jom try lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Agak lepas. Ada pula sangkut. Okay. Alright. Sikit lagi. Come on. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi dia pecah. Padulah pula. Mak ai. Oh. Wah. Wah. Timing tak betul. Aduh. Timing tak betul geng. What the? Sebaik tak terbalik. Aduh, padu pula ombak. Bukan, aku tak tahu 3 beradik ke 5 beradik tadi. 6 beradik aku tak tahu lah. Oh, masin. Aretul. Pergi. Masa tu ledang lah. Tiba datang lah 4 beradik lah. Aduh. Combine motor dengan hand pedal tadi. Itulah aku rasa lagi selamat kalau pakai hand pedal lah kot. Dia lagi in control. Kalau pakai motor aku nak kena adjust speed. Nak adjust speed, nak adjust apa-apalah. Aduh. Padu.
Sekarang ni aku tengah tunggu Nadi lancor yap. Tapi itulah, bila atas air ni aku dah kat tengah, aku memang tak boleh tolong Nadi. Sebab kalau aku tolong Nadi, aku pun kena sekali. So harap Nadi lepas je lah. Aku hanya mampu tengok je, harap dia selamat. Itulah resiko main kayak ni macam tu lah. Kalau hari ombak kuat, kita nak tolong orang pun tak boleh. Jadi cara untuk kita nak tolong orang, kita pastikan kayak kita prep betul-betul, rod semua ikat dan barang-barang semua secure lah untuk mengelakkan barang hilang. Sebab itulah, cara nak tolong orang, kita kena tolong diri sendiri. Itu je. Ini kalau nanti terbalik ni, aku nak pergi tolong pun memang tak boleh. Dengan aku akan lingkup sekali, confirm. Dia kena jaga diri masing-masing lah. Itu je lah cara dia. Okey, come on Nadi, ada satu lagi ombak besar ni. Ada satu lagi. Come on Nadi. Cepat Nadi, cepat ke depan ni ada dua beradik besar ni datang. Nadi rasa lepas kot dia punya wake zone dia. Okey, Nadi sempat. Mantap, dia punya line dia cantik. Oh, kena juga sikit. Oh, okey, dia naik cun. Patah, Nadi lepas. Nadi memang power. Memang kayak dia belah air. Sebab kayak dia 12 kaki, patut dia tajam, jadi dia belah air. Aku punya ni lebar sikit, jadi bila ombak tu dia tepuk. Mantap. Siap masa aku lancar tadi. Aku tak 6 ke 7 ombak aku tak tahu tadi. Aku macam tak habis-habis, mana Syak? Dah lah besar-besar semua, aku tak haram aku kena. Aku dah duduk tengah tu macam sudah. Aku pasrah tadi tengah. Langgar. Ha? Dah habis ni. Ada lagi. Ada lagi. Aku dah habis yang last kan. Oh, okey lepas. Naik lagi kat belakang aku tak. Aduh, macam mana ni? Langgar je lah, slow dia. Sebaik lepas. Aku pandai betul. Aku ikat bro. Aku guna tali rada ni. Rada tak boleh turun. Oh, sebab ikat. Sudah patah balik lah jangan. Oh, tu yang kau patah balik. Aku tengok apa dah dipatah balik tadi mula-mula. Oh, patut ah. Aku punya timing macam hauk tadi. Mula nampak macam dah okey. Mula nampak okey, lepas. Naik lagi dia. Naik 3. Lepas tu datang lagi 3. Aku tu banyaknya. Kau dah makin ke kanan. Ya. Sana. Oh, okey. Tak sebab aku nampak macam dekat kanan belah kiri tu ada opening sikit kan. Aku tak lagi kiri, datang lagi. Hauk. Lepas kita balik fikir lain. Terjun awan. Jom mancing dulu. Ada. Allah ada. Ada ada ketupat, ada rendang, nasi impit dan kuih kacang. Mana kerapu dia datang, dia naik bum 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 bum. Tapi kerapu lah. Kerapundes al cumil. Kerapu. Dia bengkok. Kerapu bengkok nama dia. Ada kot. Saya dah tahu borong dah tak? First strike of the day. On exhaust dan black assist hook seperti biasa. Dan kerapu seperti biasa. Tadi dia ambil 2 kali. Miss. Itulah aku nampak tadi. Lepas tu ambil sekali. Tapi borong lama tak masuk sini. Ada. Ayo. Alah, dia dah masuk batu. Tak sempat. Exhaust. Alamak, dah masuk batu. Okey, dia keluar. Ikan ke ni? Apa berat je? Betul lah ikan.
Dia keluar. Alhamdulillah. Wihihi. Oi, saiz juga ni. Dia apa junam batu dalam kepala. Dia junam kepala dalam batu. Junam kepala dalam batu. Junam batu dalam kepala pula dah. Dia junam kepala dekat, bukan batu lah, dia macam ada lubang-lubang batu kecil kan. Jadi dia benam kepala dekat celah tu. Kan bekas betul lah, bekas batu. Tu nampak cara-cara ni. Dengan atas ni dia kira macam batu tu, dia chop macam tu, lepas tu dia gedi. Oh ni dia masuk, lepas tu dia kembangkan dia punya ni insang dia. Dia biasa kerapu macam tu lah. Dia akan masuk kepala dan dia akan kembangkan dia punya insang dia untuk tahan dia dari keluar. Dan tali aku berbulu-bulu. Berbulu tali aku ni. No. Berbulu tali je. Wow. Baik pakai pelayar. Jadi guys, sabar. Dengarlah. Okay guys, sekarang ni aku dalam perjalanan ke atas dengan Nadi, tapi umpan tak ada. Tak tahu kau dengar tak angin ni. Santai-santai layan alun ni, goyang-goyang ni. Kita minum air dulu. Biasalah guys, tayang botol lah, termos. Tumbler geng lepak. Ini limited edition sebab kita buat sikit je. Ini first batch, jadi kita buat sikit, tak buat banyak. Nak tengok sambutan macam mana. Tu lah. Dengar ada air dalam. Macam biasa lah, buat air 900 ml. Dia ada 2, 900 dengan 500 ml. Ada ais. Kalau yang 500 tu kecil tu sesuai untuk air panas lah. Yang ni tak sesuai air panas sebab yang ni dia punya lid dia straw. Jadi kalau korang letak air panas dalam ni, kau minum pakai straw melecur. Yang satu lagi tu dia pakai spot punya lid. Korang boleh sesuai air panas, air sejuk boleh. Tapi untuk lancor pakai yang besar ni lah. Banyak sikit air. Sampai petang sejuk air. Nak panas macam ni, dapat air sejuk memang sedap. Campur dengan tadi lawan ombak lagi. Aduh. Ni jumpa umpan, adakah kunyit? Selah. Alhamdulillah. Selah, jumpa juga selah hari ni. Mak kau duduk. Bagi umpan kat Nadi sikit. Di tengah-tengah laut yang bergalun. Kau kata besar. Satu kata. Aku ni umpan banyak nanti mati kat. Dia padat sangat bukan umpan. Jom, slow. Sini ya. Allah. Alalah, ketum. Rasa dia ketuk je tu. Oi. Lajunya. GT tu. Ada yang usik. Laju. Lagi Nadi. Nadi yang kena. Aku dah miss je. Dia bantai Nadi punya. Ada panis. Alhamdulillah Nadi. Dah banyak rupanya. Wah. Alright. Okay, ada. Nadi pun cakap main kat luar. Bawah ni rupanya. Dia ada banyak patut lah. Dia ada banyak ni kat bawah ni. Banyak gila kat bawah. Banyak
Alhamdulillah. GT. Saya sedap masak kan. Saya sedap masak. Oh, solidnya. Jom. Try lagi, repeat lagi. Ada lagi ni. Masa tengah naik dia ambil. Oh. Wow, kuat je. Kuatnya goyang dia. Oh. Ini ada saiz. Wah. Ayo, ada saiz tadi. Ada saiz ni. Lain macam ni. Saiz tu. Lain dengan yang tadi. Yang tadi aku boleh tarik je. Oh, no. No. Jangan pergi bawah. Selagi kau duduk atas aku tak kisah. Jangan pergi bawah. Oi, saya. Okay, layan. Harap-harap solid lah. Harap-harap solid bukap. Oi. Tak naik ke? Kenapa dia panjang? Tak tahu. No, mak dia. Talang. Talang onjik guys. Patutlah kuat sangat. Aku nampak dia panjang. Ingat bapak JT. Rupanya talang mari. Saiz juga. Onjik dia ambil masa jik tengah naik atas. Woohoo. Talang saiz padu. Dia talang? Talang saiz padu makan jik masa tengah naik atas. Patut panjang. Oi, jangan keluar. Jangan dengar. Sabar. Dengar. Kan. Talang onjik. Saiz juga ni, 5 kilo kan. Oh, solid. Solid buka. Sakit. Apa? Okey. Ni saya tarik ikan jap. Lagi sampai bawah je kena. Memang dia tengah banyak. GT
Lelaki tengah masuk ni. Ayak. Main flip je. Kalau banyak ikan kita main flip-flip je. Sakit kaki aku. Kakak. Sabar jap. Settle jap lagi lah. Bagi aku kuntik dulu. Hop. Oh yes. Hi Daddy. What are you doing? Are you fishing right now? I'm fishing too. Macam ikan bang. Ikan tengah makan. Letak makan. Ini tu letak makan, tak makan. Aduh wak weh. Besar sikit patutlah padu. Sini. Baru ikan berselirat dalam kayak, geng. Exhaust memang mencakup. Exhaust padu, weh. Kau nak dua ke exhaust tak? Dah mana dah hilang dah dia orang. Dia tengah jalan-jalan ni. Nadi kutip banyak kan? Habis lah. Okey. Cukup. Nak sesuai ke bawah sambil makan hari, sambil trolling. Try satu spot dekat bawah dan kalau tak ada balik. Padu dah gasak ni. Halo mau ke padu. Wow. Jom. Geng, alun padu gila geng. Apa aku dengan Nadi buat ni? Apa kita orang buat ni? Allahu Akbar. Aduh, obat padu pun dilancur. Kan dah dapat. Mana start padu? Kecuk-kecuk je perut rasa. Aduh. Enjoy je lah. Apa dah orang datang membau. Wow. Aduh, apa nak buat? Hadap je lah. Benda dah nak dalam laut. Tak boleh nak buat apa dah. Oi, berlapis-lapis belakang ni. Aduh. Ini pisang guys. Ini pisang. Oh, tengok. Ini pisang guys. Wuih, jangan. Aduh. Alamak, Nadi jatuh. Nadi jatuh dekat tengah. Kena sepak ombak kot. Mak. Okey ni. Gila kena sepak ke? Aduh. Oi bahaya. Aku dengar tadi. Betul kan? Bau datang. Tahu tak apa, padu oi. Oi bahaya lah. Kata memang tak bahaya tadi.
besar. Dia dah terjun dah. Allah besarnya. Standby untuk terjun je ni. Wah. Tenang. Jangan kalut, tenang. Tak sampai lagi. Sampai lagi. Sampai lagi. Okay. Kacau dulu. Salam. Kacau dulu. Waduh. Kacau dulu. Ya, satu kepuasan. Darat dengan selamat. Darat dengan selamat. Saya membuat kuat. Gila. Aku gila, geng. Memang kerja gila. Kerja gila, hasil gila. Yeah, let's go. Wadi. Aduh gila ni. Aduh. Itu aku dah terkejut dah. Aku tadi aku nak tengah tu dia dah angkat macam ni, aku dah Allahu Akbar dah. Ini aku rasa landing paling padu pernah kita buat. Gila
Tak, aku siap terbalik kau siap terjun kat tengah tu. Aku dengar, tengok kau dah duduk dalam air dah. Mesti kena sepak dia. Siram sini yo. Haa. Memang terbalik lah aku tengok. Kau macam tak pun. Tak, dia sama macam aku kena kat pucuk tadi tu lah yang aku kata kena ombak kuat tu kan. Lari dah tu. Tiba-tiba rotan besar sebelah aku ni. Boom. Aku punya pedal dengan barang semua boom. Wah, aku dah sengit-sengit jadi. Kau lah tengah-tengah tu. Ya. Padu gila. Ombak padu, hasil padu. Tengok ni ombak. Memang gila ni tengok. Dia pada tengah tadi. Mana ni? Mana dah terkejut dah, mampus dah. Sebab aku boleh reverse. Aku reverse. Lepas tu aku cocok. Okey dah sampai dasar. Selamat tinggal. So terkejut. Aduh, padu weh. Gila kau turun macam ni. Gila apa? Tahun sekali dia boleh buat gila. Tahun sekali gila-gila ni. Dia tak boleh bawa selalu lah. Aku dengan Adi sekarang bertenang dulu kejap. Sebab rasa macam tadi kat tengah tu, masa nak landing tu rasa macam bertarung nyawa. Dia punya perasaan dia tu lah, tak elok untuk kesihatan lah. Dia, kita orang boleh selamat je, tapi dia punya debor tu, dia punya perasaan nak landing tu tak elok untuk jantung lah. So kita orang nak ambil nafas kejap. Oi, air. Ambil nafas kejap. Baru kita orang settlekan kayak sebab kereta tak boleh masuk ni. Air dah sampai atas ni. So kereta tak ada lajak nak lalu pasir lembut ni. So kena heret kayak. Bertarung nyawa guys. Serius, trip landing paling padu pernah kita orang rasa. Yang last masa kita orang camping sekali ada yang padu, tapi yang tu dia punya padu dia pendek je, dia dekat tepi je. Yang ni daripada tengah tu dah padu lah. So perasaan takut, nervous tu lama. Walaupun kita orang dah main kayak, dah selalu main ombak macam ni, tapi setiap kali memang nak landing tu ada perasaan takut, perasaan cuak, nervous, semualah. Padu ombak, serius padu gila. Tu lah, ni lah tak tahu kau dengar tak. Ni lah dia, maksud dia lancor first, landing later. Fikirlah macam mana kan. Bapak padu gila. Ni padu gila. Itu yang kita hadap tadi. Serius, itu yang kita hadap tadi. Ya Allah, tengok kat darat ni, memang cover tak turun dah kalau macam ni. Tapi sebab pagi tadi lepas balik, Allahuakbar. Nadi tengah buat closing. Nadi punya hasil padu ni, dia dapat GT 8 ekor, aku GT 2 ekor. So tengok hasil aku buat. Okay guys, hasil hari ni talang seekor. Tahu 5-6 kilo kot. GT 3 ekor dan kerapu 2 ekor, alhamdulillah. So bagi aku ni dah cukup. Lagipun hari ni aku sebenarnya nak bawa Nadi gasak sebenarnya, sebab dia dah lama tak gasak. Yang last video aku gasak, aku bagi gambar je kat Nadi. Jadi hari ni aku bawa dia, hari ni dia gasak. So alhamdulillah. Okay guys, jadi terima kasih kerana menonton sampai habis. Ini adventure aku dengan Nadi hari ni memang betul-betul padu. Alhamdulillah kita orang selamat sampai di darat tanpa ada apa-apa kehilangan, kerosakan ataupun kecederaan apa-apalah. Alhamdulillah, itu yang penting. Dan hasil pun padu. So kejap lagi kita nak kembang barang. So jomlah kita buat closing. Alright, mantap. Talang lama tak closing. Tak tahu korang dengar tak suara aku dengan angin ni, tapi kita layankan je lah. Oh, besar talang. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Ui, padu. Kalau korang belum subscribe lagi. Jadi kita akan jumpa di hadapan. Bye bye. Ngap.
Apinya kena.